Dia masuk. Di belah sana lah. Ayah, habis semua wrong way kita masuk. Scan di sini, lepas tu pergi dekat ni yang lipat. Oh dah ada? Habis scan dulu. Kita scan scan. Masuk sini nanti keluar sana. Kalau Cibung masuk sana lah. Tak mungkin masuk sini lah. Tak mungkin lah. Tak pernah sejarah lah. Sebab kita bawa motor biasa-biasa, kita kena parking kat tempat biasa kan. Baik, hari ni kita bawa X-Max. Bawa X-Max parking tempat biasa Mat. Kalau tidak kita parking kat dalam sana. So kita kat event RCB Day, betul-betul kat tengah-tengah kota KL ni. Jom kita tengok apa ada kat dalam. Aku bawa korang jalan-jalan, jom. Okay, aku nak tengok tayar Pirelli Scooter. Mana Pirelli Scooter? Pirelli Scooter. Yang ni kita pakai kat MotoGP lah. Tak ada lah. Dia ada yang tulisan kuning kat tepi ni. Angel Scooter. Oh ni Angel Scooter. Angel Scooter. Tapi hari ini promotion Angel Scooter tak ada promotion. Tapi boleh tengok ada Maxella. Maxella hari ini special promotion lah. Kalau you first set lah lagi murah. Lagi deposit bayar 100 saja. Saya cari ni. Mana? Ni. Oh, boleh. Diablo Rosso. Diablo Rosso. Dekat Thailand diorang buat sendiri. Oh. Bunga sama ni lah. Kan, ini Rosso Scooter SC. Oh, ni SC. Ni SC. Ini Angel. Angel GT2. Kita ada SC? Kita ada. Ya, tapi example tu dah waiting dekat. Saya datang ambil gambar je. Ini memang saiz you. Datang ada yang lengan yang tahu. Oh, lengan. Tengok jap. Ramai orang ah. RCB. Jom, jalan lagi. Alright. Good morning. Hey, kau. Hong Kong guy, I really like. Sehat. Ni seorang lagi. This is Rudy. Hi, I'm Angela. Nice to meet you. I would say a local celebrity for the No lah. Celebrity look like this. No. Very handsome, stylish. Apa cerita RCB buat kereta pula? Ni aku bawa balik Sepang ke ni? Ha? Bawa balik Sepang ke? Macam best Step by Itu memang aku punya jiwa. Step by step. Motor ni aku, Dari dulu lah. Aku dari dulu Motor buat sancang kereta lah. Saya kira it's my talent. Apa-apa konten aku bagi dia. I'm too old lah bro. Yeah, you're right. Ni new face lah. Ni Jai. Hello. Angela. Helmet nak tukar? Ni helmet nak tukar. I'm agency. Dah mana ada agensi dah. Tukar lah. Tahu nama sebut agency Semua orang open lagi lah. As long as boleh tolong. Aku rasa tak payah tak pun. Sekarang lah tak boleh tolong. Sekarang tak boleh. Dia tak ada satu brand dah. Semua orang akan beli. Betul. Semua orang Betul. akan beli semua brand. Sekarang you dah tak boleh muka you, muka RCB, muka you, muka Tobaki tak ada dah. You buat je semua. Dia kena open lah. Ini XS. Tak dapat M ke L lah. I bagi tu ada XS boleh? Tak apa, I behind the scene. Dia depan kamera. Sudah famous lah sekarang. Bukanlah, bagi orang lain pula lah. Nak tukar baju Oh. Rekod mah.
ada baju. Nanti kita ni baju yang tadi. Akhirnya kita orang dapat juga pau. XL. Tak, SS. Okey. Ini baru sampai ke dah nak balik? Saya sesat bang, sorry bang. Ha? Saya sesat bang. Sesat. Sini mana bang? Ya, bang, janganlah ambil gambar bang. Aku pun baru sampai. Abang ambil video. Bang jangan bang. Bukti lambat. Bang jangan. Tengok dia punya respect pun ada. Tahan dia, jangan bagi balik JB. Tahan dia. Sorry. Awak ni nakal betul lah. Okey. Superstar Kabel Set Champion. Silakan salam-salam juga kita punya awal superstar dipersilakan Hafiz Syarif. Jom kita tengok tempat dia orang buat auto show. Ni hall dia. So kita ada Moto2 punya booth. Boleh tengok gambar kat situ dengan Moto2. Lepas tu ni tempat auto show lah. Auto show. Cover set RCB. Cover set RCB. Syarat dia kena pakai at least 3 barang RCB. Cantik-cantik lah motor. Tapi aku tak nak review lah. Kita sekali jalan je. Sebab tak nak overrun kita punya content. Sampai kat ujung sini motor Alright. Bike show. Itu dia pemenang. Pemenang. Tahniah. Menang kategori apa? Cover set. Paling RCB. Tapi memang cantik pun. Pasal dia brush banyak stiker. Alhamdulillah. Terima kasih. Awak lah ni punca ni. Dia kena ada apa? Penasihat juga. Yang dah biasa main auto show, dia tahu apa kriteria nak bagi menang, betul? Alhamdulillah. Right, ni motor racing. Ni R25. Alhamdulillah. Ni tak ada kategori diorang kan? Diorang ni tak ada kategori Aku tak tahu. Aku tak involve apa-apa. Tak 2 biji ke ni? Tak ada kategori, diorang placement je lah. Oh, dia orang Parking. Ya. Dia tak nampak. Bersama painter. Okey. Steady. Baru dia steady. Dia tak nampak orang kan? Dia tak nampak otai. Itu hari masuk, hari ni masuk. Bagilah orang lain pula. Fahmi mana Fahmi? Dia punya hari. Yalah, dia mana? Dia ada depan. Oh. Tu lagi draw. Atau 2, 3. Tak ambil gambar sekejap boleh? Boleh? Tengok kamera dia tak. Saya pakai kamera ayah. Ayah zoom cantik ni. Ni soal. Sekali ya? Dah sekali. Baik, sekarang kita dah review tengok motor kan. Sekarang kita nak review makanan pula. Ada apa? Ada apa lauk? Tapi dah habis lah. Kuih tiaw, sayur-sayur ulam. Saya pergi Rembayung Sayur juga. Kari daging. Ni pun kari daging ni. Ini daging masak hitam. Ayam rempah. Ni ayam goreng. Ni nasi. Okey. Dah, sekarang kita nak mencekik. Nak nasi lagi? Kalau banyak yang makan nasi. Baru tadi kita cerita nak kena diet. Apalah, nanti next time.
Ada daripada Indon, ada daripada dalam ni ada tempat makan lah. Wah, tempat makan. Oh, sini tempat makan. Heritage belakang tu tempat makan. Makan. Aku dah pau kat dalam kan. Daripada Karak ke? Dia rakam tu. Daripada Karak ke? Kau rakam dah, kau lupa tutup. Awak rakam. Tak, memang aku saja rakam. Punya bukti ni. Alhamdulillah. Dah lah, nak lari lah. Kau baju pakai terbalik ni betul ni? Betul lah. Sikit punya panjang fork dia ha. Okey, jom kita review sekejap motor David Alonso, tak silap aku. So ni motor yang ditaja oleh RCB. Motor tu tengok tayar belakang dia 205 tak silap. Daripada Dunlop. And then dia pakai engine Kalex, body Kalex. Engine Triumph, engine Triumph, body Kalex. Ni daripada tim Aspa. Inilah David Alonso punya motor. Kalau salah tolong betulkan. So ni untuk motor tu, RCB ialah penaja utama dia. Sama Solunion. Okey, jom alang-alang kita tengok tayar baru Pacer daripada Umar Racing. Aku first time tengok lah. Korang mungkin dah pernah tengok. Untuk skuter pun ada lah. Ini untuk skuter tayar Pacer Umar Racing. Cantik bunga dia Aku tak tahu nak baca compound. Mungkin korang tahu baca compound. So sini barang-barang umum lah untuk skuter. Filter lah, ECU lah, bateri lah, seat, exhaust lah, semua ada. Selalu dekat event memang dia orang akan display. Hari ni ada diskaun tak silap 20% ke 30%. Okay, baik, jom kita tengok barang RCB pula. Ni swing arm baru untuk NMAX. Ni swing arm baru untuk Waisuku. Nampak tak? Ni rim kita dah pakai. Hutan bertuah. Ada ni lah. Pukul 8.30 kita akan buat jam. Ada ni lah. Warna merah. Okey, bila malam dia, suasana dia, vibe dia cantik lah bila malam kan. Malaysia ni patut buat event time malam. Siang panas banget. Okey, aku dah belanja dah. KLCC kat belakang tu. Tak nampak lah. So Heritage, kalau nak buat event kan, nak buat apa, boleh cari Heritage. Aku ingat aku nak balik lah. Pusing. Okey, aku dah nak balik lah. Vlog hari ni kita selesai sampai sini. Nanti kita jumpa kat vlog yang lain kalau ada aktiviti yang menarik. Okey, peace yo, bye. Dia yang kena you. Hey, how are you, my man? My girlfriend yang kena you. Hey. Kata, you pergi tegur. Tangan Dia tengah isi ice. Hey, what's up, man? How are you, my man? Good, man. Long time no see. Good, How are you? man. Lihat When the next ride, man? Planning ada something plan. I tengah plan bulan 10 dengan 11. You tak nak plan dengan budak kereta pula ke? I try arrange for you. Kan? I am actually kereta I ada something special I tengah plan. Bukan dekat rooftop, tapi dekat kita punya multi-level story punya kapak. So imagine this kapak penuh dengan kereta. Because kereta. now kita baru launch Tokyo Auto Saloon bulan 10. Okay. So I boleh arrange collaborate dengan Tokyo Auto Saloon. The Japanese Betul. Sukang bro, Tokyo Drift. Bagi dia bilik. Okay, cantik. WhatsApp, Instagram boleh. Please message No me. problem. Alright Bye, bro. brother. Thank you Okay. very much, my man. Okay, naik genting. Tak nak kena roadblock, register with Dirham dulu. Betul. Tak Confirm nak boleh naik. Confirm boleh Confirm naik tak sampai kena atas. U-turn. Okay, bro. Bye, brother. Belanja sikit beauty shot lah. Beauty shot.
Okay, jom kita balik. Kata-kata terakhir, sila share, like and subscribe. Cakap. Balik dah? Balik dah, dah menang. Okay, sambil-sambil tu aku review sikit lah. Berapa banyak dah habis? Berapa banyak dah habis? Sekali spek 40. 40k babe. 40k babe. So kalau kau rasa main motor tu murah, main dulu, betul tak? Betul. Alright, take care bro. Smart ah. Ini hardcore RCB punya. Okay, kita dah sampai lah. Patut tadi nak bawa motor ni tapi malas lah. So biar dia parking situ. Kan sama je macam kat Heritage. Aku buat auto show kat rumah je. Okay. Bye.